Sama ada awak kemas barang sekarang atau jadi orang gaji saya. Sama ada awak kemas barang sekarang atau jadi orang gaji saya. Di dalam bilik mesyuarat sebuah syarikat Amerika, kata-kata hinaan yang dilemparkan oleh seorang rakan sekerja wanita kepada seorang jurutera perisian dari Malaysia itu disambut dengan gelak tawa satu pejabat. Namun hanya 3 tahun kemudian, wanita itu menggumam dengan suara yang terketar-ketar, "Tak mungkin. Awak orangnya?" Kebenaran yang mengejutkan akhirnya terbongkar. Lelaki dari Malaysia itu sebenarnya adalah seorang jurutera genius yang telah mencipta sebuah aplikasi bernilai AS 80 juta atau lebih 350 juta ringgit. Pada zaman telefon pintar baru mula menjejakkan kaki di dunia, inilah kisah seorang insan yang berada di pusat segala-galanya. Sila langgan dan dengar kisah baharu setiap hari. Amir Kasim, seperti biasa, tiba di pejabat tepat pada pukul 7.30 pagi. Sudah menjadi rutin hariannya untuk duduk bersendirian di hadapan komputer di pejabat yang masih kosong, menumpukan perhatian pada pengatur caraan. Berpakaian hoodie dan seluar jin lusuh, jurutera Malaysia berusia 31 tahun itu pada luarannya tidak lebih daripada seorang pekerja pejabat biasa. Namun, kod-kod atur cara yang terpapar di monitornya sama sekali tidak biasa. Algoritma teras untuk aplikasi sosial iPhone, Social Spot, sedang dibina baris demi baris. Kerja sampai lewat malam lagi semalam? Sarah Wilson, yang tiba sekitar jam 9 pagi, menyapa mesra sambil menghampiri meja Amir. Sarah, seorang pereka pengalaman pengguna berusia 28 tahun, adalah satu-satunya rakan sekerja di syarikat itu yang melayan Amir sebagai seorang manusia. "Minumlah kopi ni." Sambil menyambut kopi panas yang dihulurkan Sarah, Amir mengukir senyuman nipis, tetapi di sebalik senyuman itu tersembunyi kebimbangan yang mendalam. Kerisauan sama ada projek ini akan berjaya atau tidak. Pada ketika itu, pintu pejabat dirempuh buka dan muncullah Brianna Johnson, pengurus perancangan produk berusia 24 tahun itu, seorang graduan sekolah pengurusan Stanford, sentiasa melangkah membelah pejabat dengan penuh keyakinan. Macam ada pengumuman besar dalam mesyuarat perancangan hari ini, suara Brianna berbual dengan rakan sekerja lain sampai ke telinga Amir. Jantung Amir mula berdegup kencang. Dia takut jika projek yang sedang dibangunkan secara rahsia itu telah terbongkar. Pukul 10 pagi, mesyuarat perancangan seluruh syarikat pun bermula. Di dalam bilik mesyuarat yang dihadiri oleh CEO, para eksekutif dan ketua pasukan, Brianna sedang bersiap sedia untuk membuat pembentangan dengan wajah yang amat yakin. "Hari ini, saya ingin mencadangkan satu idea yang benar-benar inovatif," kata Brianna dengan suara yang penuh keyakinan. Namun pada saat itu, Amir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Draft perancangan yang dipaparkan oleh Brianna di skrin adalah kertas cadangan penyelesaian korporat BlackBerry yang telah diusahakannya berhempas pulas selama beberapa minggu, tidak cukup tidur malam. "Projek ini menjamin pulangan keuntungan yang stabil," sambung Brianna dengan yakin. Amir hanya mampu terduduk kaku di kerusinya. Dia tidak tahu bagaimana harus menerima hakikat bahawa ideanya sedang diungkapkan oleh orang lain. Apa yang lebih mengejutkan berlaku selepas itu. Tapi, apa pendapat kamu semua tentang idea aplikasi iPhone yang dicadangkan oleh Encik Amir Kasim? Soal CEO. Brianna tersenyum sinis lalu menjawab, "Terus terang saya katakan, apa yang boleh kita buat dengan alat mainan seperti iPhone?" Kata-kata Brianna itu disambut dengan gelak tawa satu bilik mesyuarat. "Mungkin di Malaysia sana mereka terlalu memandang tinggi potensi iPhone," sambungnya. Semakin lama dia bercakap, semakin Amir merasakan dirinya kerdil, seolah-olah dia halimunan, tiada siapa yang memandangnya. Dan akhirnya saat itu pun tiba. "Encik Amir Kasim, saya tanya betul-betul ni," kata Brianna dengan dingin sambil merenung tajam ke arah Amir. "Sama ada awak kemas barang sekarang atau jadi orang gaji saya?" Sekali lagi bilik mesyuarat itu riuh dengan gelak tawa, malah ada beberapa eksekutif yang bertepuk tangan sambil ketawa. "Nampaknya lelaki dari Malaysia memang suka angan-angan kosong macam ni," tambah Brianna lagi. Amir menggenggam penumbuknya erat, tetapi dia tidak mampu berkata apa-apa. Selepas mesyuarat, Amir terpaksa menahan air mata di dalam sebuah tandas, realiti di mana dia terpaksa menanggung penghinaan sebegini pada usia 31 tahun terasa amat menyedihkan. Ketika keluar, dia ternampak Sarah sedang menunggunya di luar. "Amir, awak okey?"
Dengan suara Sarah yang penuh kerisauan, Amir hanya mampu mengangguk, walaupun hatinya hancur luluh. Waktu makan tengah hari, rakan-rakan sekerja yang lain menuju ke restoran berdekatan, tetapi Amir hanya mampu makan salad berharga 3 di kafeteria syarikat. Sebagai seorang pekerja asing dengan visa kerja, dia tidak boleh sewenang-wenangnya menukar pekerjaan, tetapi dia juga tidak sanggup terus menelan penghinaan ini. Pada saat itu Amir membuat keputusan. Suatu hari nanti, dia akan menunjukkan kebolehan sebenarnya kepada mereka semua. Namun, dia masih belum tahu. Dia belum tahu bahawa Brianna Johnson bukanlah sekadar pekerja baharu biasa. Dan dia juga belum tahu tentang masa lalunya yang tersembunyi. Paling penting, dia tidak tahu bahawa semua penghinaan ini hanyalah permulaan kepada sebuah plot twist yang amat besar. Keesokan paginya, Amir tiba di pejabat lebih awal daripada biasa untuk memeriksa semula fail draft perancangan BlackBerry miliknya. Dia pasti fail itu hanya disimpan di dalam komputernya, jadi bagaimana Brianna boleh tahu isi kandungannya? Syakwa sangka bahawa seseorang telah menceroboh komputernya mula timbul, namun sesuatu yang lebih mengejutkan menantinya. Dalam mesyuarat tergempar para eksekutif pada jam 10 pagi, Brianna berdiri dengan megah dan memulakan pembentangannya. Berkenaan cadangan penyelesaian korporat BlackBerry yang saya bentangkan semalam, saya ingin jelaskan rancangan yang lebih terperinci. Suara Brianna penuh keyakinan dan bahan-bahan yang dibentangkannya adalah salinan sebiji-sebiji draft perancangan yang telah diusahakan Amir selama 2 bulan, tidak cukup tidur malam. Malah, rajah seni bina sistem yang dilukis sendiri oleh Amir juga ditiru bulat-bulat. Dengan projek ini, kita boleh menjana keuntungan sekurang-kurangnya 1 juta pada tahun pertama sahaja, kata Brianna dengan yakin. Amir terduduk di kerusinya, seluruh badannya menggeletar. CEO bertepuk tangan dengan kagum, diikuti oleh eksekutif-eksekutif lain. Brianna, perancangan yang sungguh hebat kerana adanya kaki tangan berbakat seperti mulah syarikat kita terus maju. Wajah Brianna berseri dengan senyuman kemenangan. Tetapi bagi Amir, senyuman itu kelihatan seperti senyuman syaitan. Dia tidak dapat menerima hakikat bahawa hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan telah dirampas oleh orang lain dalam sekelip mata. Oh ya, Encik Amir Kasim pula sedang buat apa sekarang? Soalan mengejut itu membuatkan Amir tersentak. Brianna sedang memandangnya sambil tersenyum. Jangan-jangan awak sedang usahakan projek tak realistik macam aplikasi iPhone lagi kan? Bilik mesyuarat sekali lagi dipenuhi gelak tawa. Sejujurnya, saya rasa jurutera dari Asia lebih sesuai untuk kerja-kerja pengatur caraan ringkas berbanding perancangan inovatif. Beberapa eksekutif mengangguk setuju dengan kata-kata Brianna. Amir menggenggam penumbuknya tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun dia mendakwa dirinya perancang sebenar, siapa yang akan percaya? Tiada bukti dan yang lebih penting, Brianna sudah pun mengambil semua kredit. Mulai sekarang, Encik Amir Kasim akan menyertai pasukan kami sebagai pembantu jurutera perisian, kata Brianna. Wajah Amir terasa panas menahan malu. Dia diminta menjadi pembantu dalam projeknya sendiri. Selepas mesyuarat, Amir tinggal sendirian dan membuka komputernya. Dia menemui sesuatu yang mengejutkan. Terdapat rekod yang menunjukkan fail draft perancangannya telah disalin keluar pada jam 11.30 malam semalam. Jelas sekali seseorang telah menceroboh masuk selepas Amir pulang dan mencuri fail itu. Namun ini pun tidak dapat dibuktikan. Sistem keselamatan syarikat hanya mencatatkan Brianna bekerja lebih masa dan dia pasti akan berkata dia bekerja lewat untuk menyusun ideanya sendiri. Pada waktu makan tengah hari, Sarah menghampiri Amir. Amir, pembentangan Brianna dalam mesyuarat semalam. Bunyinya sama macam idea yang awak pernah ceritakan pada saya dulu. Kata-kata Sarah mengejutkan Amir. Dia bersyukur kerana ada seseorang yang masih mengingatinya. Tapi apa yang saya boleh buat? Semuanya sudah jadi milik dia, balas Amir dengan nada pasrah. Awak tak boleh berputus asa macam tu, kata Sarah sambil meletakkan tangannya di bahu Amir. Pasti akan ada peluang lain untuk awak. Tetapi Amir hanya menggelengkan kepala. Sarah, saya hanyalah seorang jurutera biasa dari Malaysia. Saya kena biasakan diri dengan perkara macam ni. Pada ketika itu, mata Sarah memancarkan cahaya yang aneh, seolah-olah dia mengetahui sesuatu tentang Amir. Pada sebelah petang, Brianna memanggil Amir ke mejanya. Encik Amir, memandangkan awak akan terlibat dalam projek saya, ada beberapa perkara yang saya nak beritahu.
Gaya percakapan Brianna seperti seorang ketua memberi arahan kepada orang bawahannya. Pertama sekali, semua projek peribadi yang sedang awak usahakan mesti dihentikan. Kita tak boleh membazirkan sumber syarikat. Ini bermakna dia tahu tentang aplikasi social sport yang sedang dibangunkan Amir secara rahsia. Dan mulai sekarang, laporkan perkembangan harian kepada saya. Arahan kerja yang diserahkan oleh Brianna jelas menunjukkan niatnya untuk mengawal Amir sepenuhnya. Oh, satu lagi, kata Brianna dengan senyuman licik. Saya cuma nak ingatkan, jangan sebarkan cerita-cerita pelik kepada ahli pasukan lain. Di sini kita dinilai berdasarkan kebolehan, jadi kalau awak merungut tentang rasa tidak adil, ia akan menyusahkan keadaan. Malam itu, Amir makan malam dengan pankek berharga 5 di sebuah restoran Denny's sambil termenung. Sampai bilakah dia harus menanggung penghinaan ini, tetapi dia tidak boleh berputus asa. Dia masih mempunyai senjata rahsia yang tidak diketahui sesiapa, aplikasi social sport. Jika aplikasi ini berjaya, dia akan dapat membuktikan betapa bodohnya Brianna dan para eksekutif syarikat. Namun, Amir masih belum tahu. Dia belum tahu bahawa ada rahsia yang lebih besar tersembunyi di sebalik wanita bernama Brianna Johnson itu. Seminggu kemudian, pada petang Jumaat, seluruh syarikat berada dalam suasana pesta. Berita tersebar bahawa projek BlackBerry telah berjaya memeterai kontrak pusingan pertama dengan Citibank. Nilai kontrak itu sahaja mencecah $1,750,000, satu perjanjian besar. Tahniah, Brianna. CEO menepuk bahu Brianna secara peribadi dan rakan-rakan sekerja memberikan tepukan gemuruh. Pada saat itu, Amir merasakan sesuatu dalam hatinya runtuh. Brianna terus memberikan ucapan di situ. Semua ini adalah hasil kerja berpasukan, walaupun peringkat perancangan agak sukar, katanya sambil memandang Amir dengan penuh makna. Terutamanya ketika sesetengah ahli pasukan sibuk dengan idea yang tidak realistik, saya pula benar-benar memikirkan model perniagaan yang boleh dilaksanakan. Amir merasakan wajahnya panas apabila semua mata di dalam bilik itu tertumpu kepadanya. Hujung minggu berlalu dan pada pagi Isnin, Brianna muncul dengan penampilan yang sama sekali berbeza. Dia memakai sut jenama mewah yang baru dibeli dan membawa beg komputer riba model terkini. Wah, Brianna, tukar kereta ke? Soal seorang rakan sekerja. Brianna tersenyum ceria dan menjawab, BMW Mini Cooper Convertible. Saya dah bayar wang pendahuluan guna bonus prestasi. Sambil dia menunjukkan swafoto yang diambilnya di tempat letak kereta kepada rakan-rakan, Amir menyembunyikan kunci kereta terpakai miliknya yang berusia 10 tahun jauh ke dalam poket. Tetapi perkara yang benar-benar menyakitkan hati berlaku selepas itu. Dalam mesyuarat seluruh syarikat pada pukul 3 petang, CEO membuat satu pengumuman penting. Pihak pengurusan telah memutuskan untuk menaikkan pangkat Brianna Johnson sebagai Ketua Pasukan Pembangunan Perniagaan Baharu. Bilik mesyuarat dipenuhi dengan tepukan dan Brianna memasang riak wajah terharu seolah-olah baru menerima anugerah akademi. Mulai sekarang, semua projek baharu mesti melalui kelulusan Ketua Pasukan Brianna Johnson. Apabila menyedari maksud kata-kata itu, Amir dilanda rasa putus asa. Malam itu, ketika parti kenaikan pangkat diadakan, Amir duduk sendirian di sebuah kafe berhampiran pejabat, minum kopi sambil memandang ke luar tingkap. Dia dapat melihat cahaya dari restoran di mana rakan-rakannya sedang riuh rendah meraihkan Brianna. Hanya dia seorang yang tidak dijemput. Amir, satu suara yang biasa kedengaran dari belakang. Ianya Sarah. Awak tak pergi parti? Soal Sarah. Amir tersenyum hambar. Kalau orang macam saya pergi, nanti rosak pula suasana. Jangan cakap macam tu, kata Sarah sambil duduk di hadapan Amir dan memulakan perbualan dengan berhati-hati. Saya dengar awak pernah kerja di sebuah syarikat telekomunikasi terkemuka di Malaysia dulu. Betul ke? Soalan yang tiba-tiba itu mengejutkan Amir. Dia fikir, tiada siapa di syarikat itu yang tahu tentang masa lalunya. Macam mana awak tahu? Melihat wajah keliru Amir, Sarah tersenyum. Dulu masa saya intern di Apple, ada satu mesyuarat dengan pasukan jurutera dari Malaysia. Rasanya saya pernah nampak awak masa tu. Amir terdiam seketika. Rupa-rupanya ada orang terdekat yang mungkin tahu identiti sebenarnya. Betul. Saya pernah terlibat dalam satu projek perintis rangkaian mudah alih di sana. Amir mengaku perlahan-lahan. Mata Sarah bersinar. Kalau macam tu, awak ni jurutera yang hebat.
Tapi kenapa awak dilayan macam ni di sini? Soalan Sarah membuatkan Amir mengeluh panjang. Masalah visa dan yang paling penting, saya tak pernah dapat peluang untuk buktikan kebolehan saya. Ketika itulah Sarah berkata sesuatu yang penuh makna. Amir, awak ada projek peribadi yang sedang diusahakan kan? Amir memandang Sarah dengan terkejut. Bagaimana dia tahu tentang pembangunan aplikasi Social Spot? Jangan risau. Saya di pihak awak, kata Sarah. Amir mula membuka hatinya sedikit demi sedikit. Saya sedang bangunkan aplikasi sosial berasaskan lokasi untuk iPhone, tapi ketua pasukan Brianna dah larang semua projek peribadi. Jangan pedulikan arahan tu, kata Sarah sambil menghulurkan sekeping kad perniagaan kepada Amir. Ini kawan saya, dia pakar pemasaran App Store. Kalau aplikasi awak betul-betul bagus, awak boleh dapatkan bantuan dia. Amir menyambut kad itu dan buat pertama kalinya, dia merasakan sedikit harapan. Tetapi pada masa yang sama timbul persoalan, kenapa Sarah bersusah payah membantunya? Keesokan harinya, Selasa, Brianna mula menggunakan kuasanya sewenang-wenangnya. Encik Amir Kasim, sila datang ke pejabat saya, panggilnya. Dari sebalik dinding kaca pejabat ketua pasukan yang baru diperolehnya, riak wajah Brianna kelihatan dingin. Mulai sekarang, semua tugas awak akan melalui saya. Dokumen yang diserahkan Brianna menyatakan bahawa skop kerja dan kuasa Amir telah dikurangkan secara drastik dan satu lagi kata Brianna dengan senyuman licik. Saya dah periksa, ada rekod awak buat projek peribadi guna komputer syarikat. Wajah Amir menjadi pucat. Kalau perkara ni berulang lagi, awak mungkin akan dikenakan tindakan tata tertib. Jadi berhati-hatilah. Amir tidak dapat berkata apa-apa di hadapan ugutan Brianna. Malam itu, Amir meneruskan pembangunan aplikasi Social Spot menggunakan komputer riba peribadinya di rumah. Dia tidak boleh lagi melakukannya di pejabat, tetapi dia tidak sanggup melepaskan impiannya walaupun di rumah. Sambil tekun membuat pengaturcaraan sehingga jam 2 pagi, Amir perasan sesuatu yang aneh. Jumlah muat turun aplikasi berkaitan BlackBerry di App Store menurun secara mendadak. Mungkinkah projek Brianna tidaklah secerah yang disangkakan, tetapi ini adalah rahsia yang belum diketahui sesiapa. 2 minggu kemudian, jangkaan Amir mula menjadi kenyataan. Pada pagi Isnin, tajuk utama di TechCrunch memaparkan berita yang mengejutkan. BlackBerry Storm gagal teruk di pasaran, teknologi skrin sentuh dedah kelemahan kritikal. Amir membaca artikel itu ditandas pejabat dengan perasaan bercampur baur. Di satu sisi, dia lega kerana ramalannya tepat, tetapi di sisi lain, dia bimbang akan kejutan yang bakal diterima Brianna. Pukul 10 pagi, satu mesyuarat tergempar diadakan. Wajah Brianna pucat lesi dan surat khabar di tangannya menggeletar halus. Ini hanya fenomena sementara, kata Brianna dengan suara yang bergetar, tetapi riak wajah para eksekutif tetap dingin. Pihak Citibank juga telah meminta untuk menyemak semula kontrak, kata CEO. Brianna tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Tak mungkin. Saya akan semak sendiri. Tepat pada masa itu, telefon bimbit Amir menerima satu notifikasi. Social Spot telah melepasi 1,000 muat turun dalam sehari di kalangan penguji beta App Store. Amir bergegas ke tandas untuk memeriksa dan ulasan-ulasan yang diterima amat menakjubkan. Fungsi sosial berasaskan lokasi yang inovatif. Komunikasi masa nyata dengan rakan-rakan sangat menyeronokkan. Inilah aplikasi yang saya tunggu-tunggu. Jantung Amir berdebar kencang. Pada waktu makan tengah hari, Sarah menghampirinya dengan berhati-hati. Amir, awak ada baca blog Silicon Valley Insider? Skrin komputer riba yang ditunjukkan Sarah memaparkan satu artikel yang luar biasa. Social Spot, ciptaan jurutera tanpa nama, tunjuk potensi media sosial generasi seterusnya. Penulis blog itu memuji kesempurnaan teknikal aplikasi tersebut, terutamanya menekankan inovasi algoritma berasaskan lokasinya. Ini satu pencapaian yang hebat, suara Sarah penuh keterujaan. Pakar pemasaran yang saya kenalkan tu dah hubungi saya. Katanya beberapa syarikat dah mula tunjuk minat. Amir tidak percaya. Terasa seperti mimpi bahawa aplikasinya benar-benar mendapat pengiktirafan. Tapi ini masih versi beta, belum boleh didedahkan lagi, kata Amir dengan berhati-hati. Sarah tersenyum penuh makna. Pada ketika itu, Brianna kelihatan kembali ke pejabat. Wajahnya herot-berot dan dia sedang bercakap dengan seseorang di telefon dengan nada yang tegang. Tak boleh jadi.
Semuanya dah termaktub dalam kontrak. Suara Brianna bergema di seluruh pejabat. Jelas sekali Citibank telah memaklumkan pembatalan kontrak. Pukul 3 petang, satu lagi mesyuarat tergempar diadakan. Kali ini, Brianna terpaksa memberi penjelasan. Perubahan dalam pasaran BlackBerry sukar dijangka. Brianna cuba memberi alasan, tetapi pandangan para eksekutif tetap dingin. Maksudnya, kontrak bernilai $750,000 tu dah hangus kan? Soalan tajam daripada Ketua Pegawai Kewangan membuatkan Brianna terdiam. Oh ya, Encik Amir Kasim pula sedang buat apa sekarang? Tiba-tiba Brianna memandang Amir seolah-olah mahu melepaskan geram. Jangan-jangan awak masih sibuk dengan projek peribadi kan? Tetapi kali ini, reaksi Amir berbeza. Ya, saya sedang membangunkan sebuah aplikasi pada masa lapang saya, jawab Amir dengan yakin. Suasana bilik mesyuarat menjadi senyap. Aplikasi apa tu? CEO mula menunjukkan minat. Aplikasi rangkaian sosial untuk iPhone berasaskan lokasi di mana pengguna. Ketika Amir mula menjelaskan, Brianna mencelah. Awak masih lagi dengan cerita tak realistik tu. Apa sangat yang boleh dibuat dengan iPhone? Namun, kali ini reaksi para eksekutif berbeza. Tunggu sekejap, kebelakangan ini banyak berita tentang iPhone, kata pengarah pemasaran. Katanya ada aplikasi di App Store yang dimuat turun beratus ribu kali sehari. Wajah Brianna beransur-ansur menjadi tegang. iPhone yang selama ini dipandang rendah olehnya, tiba-tiba mula mendapat perhatian. Selepas mesyuarat, Brianna menghampiri meja Amir. Encik Amir, kan saya dah beri amaran. Projek peribadi akan mengganggu kerja syarikat. Tetapi kali ini, Amir bertegas. Saya rasa Cik Brianna tak ada hak untuk campur tangan dalam apa yang saya buat pada masa peribadi saya. Brianna terkejut dengan penentangan Amir yang tidak dijangka. Malam itu, Amir memeriksa statistik muat turun aplikasi social sport di rumah. Dalam masa 2 hari, ia telah melepasi 5,000 muat turun dan purata penilaiannya kekal pada 4.5 bintang. Apa yang lebih menakjubkan ialah komen daripada pengguna. Tak sangka aplikasi macam ni akan wujud. Bertemu dengan kawan-kawan jadi semudah ini. Saya tertanya-tanya siapa pembangunnya. Buat pertama kalinya, Amir merasa yakin. Tetapi pada masa itu, Amir tidak tahu. Dia tidak tahu bahawa pada saat yang sama, Brianna sedang terdesak mencari sesuatu di apartmennya dan dia juga tidak sedar bahawa sebab sebenar mengapa Sarah Wilson begitu gigih membantunya akan terbongkar tidak lama lagi. 3 hari kemudian, pada pagi Khamis, seluruh syarikat gempar. Projek BlackBerry Brianna telah runtuh sepenuhnya. Bukan sahaja Citibank, malah 2 syarikat lain turut membatalkan kontrak dan menuntut bayaran ganti rugi. Brianna mengurung diri di dalam pejabatnya dan tidak keluar, manakala rakan-rakan sekerja berbisik-bisik dan mengelaknya. Tepat pada masa itu, satu berita yang lebih mengejutkan meletus. Social Sport telah melonjak ke tempat ketiga dalam kategori sosial di App Store dalam masa sehari sahaja. Jumlah muat turun melepasi 20,000 dan media pakar industri teknologi berlumba-lumba mengeluarkan artikel mengenainya. Apa yang lebih menakjubkan ialah panggilan serentak dari Google dan Facebook. Menurut berita yang disampaikan oleh Sarah, kedua-dua syarikat itu meminta untuk bertemu dengan pembangun aplikasi tersebut. Amir tidak percaya dan terus memuat semula skrinnya. Terasa seperti mimpi bahawa aplikasi yang diusahakannya sehingga lewat malam benar-benar mendapat perhatian dunia. Dia membaca ulasan satu persatu dan reaksi pengguna jauh melebihi jangkaan. Terutamanya, fungsi mencari rakan berasaskan lokasi dan sistem sembang masa nyata dipuji sebagai inovatif. Menjelang tengah hari, suasana di pejabat berubah sepenuhnya. Para eksekutif mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan pemecatan Brianna dari jawatan ketua pasukan dan pada masa yang sama, minat terhadap projek peribadi Amir meningkat secara mendadak. CEO sendiri memanggil Amir dan mula bertanya secara terperinci tentang aplikasi social sport. Semasa Amir menjelaskan dengan tenang, dia dapat merasakan pandangan mata para eksekutif berubah. Brianna akhirnya membuka pintu pejabatnya, tetapi penampilannya sungguh menyedihkan. Rambutnya yang selalunya kemas kini kusut masai dan matanya jelas menunjukkan kesan tangisan. Dia menghampiri meja Amir dan berkata dengan suara yang terketar-ketar, Bolehkah awak masukkan nama saya sebagai pembangun bersama projek? Namun, jawapan Amir tegas, Maaf, ini hasil kerja saya seorang. Pada pukul 2 petang, sesuatu yang benar-benar tidak dijangka berlaku.
CEO memanggil semua kaki tangan untuk satu pengumuman penting. Syarikat akan menukar fokus utama perniagaan kepada pembangunan aplikasi mudah alih dan melantik Amir sebagai Ketua Eksekutif Perniagaan baharu. Keadaan berubah 100% dalam sekelip mata. Jurutera dari Malaysia yang dihina beberapa hari lalu kini menjadi aset terpenting syarikat. Reaksi Brianna lebih dramatik. Dia tiba-tiba bangun dari tempat duduknya semasa mesyuarat dan berlari keluar dari bilik. Suara esakan yang kedengaran dari koridor membuatkan semua kaki tangan terpinga-pinga. Tiada siapa pernah melihat Brianna yang sentiasa angkuh dan yakin itu rebah sebegini. Tetapi kejutan sebenar berlaku selepas itu. Sarah membawa Amir ke satu tempat yang sunyi dan mula mendedahkan satu rahsia yang luar biasa. Dia sebenarnya sudah tahu sejak awal lagi bahawa Amir adalah ahli utama projek perintis rangkaian mudah alih di Malaysia semasa dia bekerja di sana. Lebih daripada itu, Sarah juga tahu bahawa Amir pada masa itu adalah salah seorang pakar terkemuka dalam bidang pengoptimuman sistem operasi mudah alih. Amir benar-benar keliru. Bagaimana Sarah boleh tahu maklumat sulit seperti itu dan kenapa dia berpura-pura tidak tahu selama ini? Dengan riak wajah bersalah, Sarah menjelaskan. Semasa dia menjadi pelatih di Apple, dia pernah melihat resume Amir semasa satu projek kerjasama dengan syarikat Amir di Malaysia. Tetapi dia tidak faham mengapa Amir menerima layanan buruk di syarikat kecil seperti ini. Kemudian, Sarah mendedahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Brianna Johnson bukanlah sekadar pekerja baharu, tetapi anak saudara kepada CEO. Dia diterima bekerja melalui kabel dan sentiasa mendapat layanan istimewa dan projek ini juga diberikan kepadanya atas budi bicara bapa saudaranya. Barulah Amir faham segalanya. Kenapa Brianna begitu yakin dan kenapa dia boleh menghinanya sesuka hati. Lebih mengejutkan lagi sebab mengapa Amir sengaja menyerahkan projek BlackBerry kepada Brianna terbongkar. Amir sudah meramalkan dari awal lagi bahawa pasaran BlackBerry akan runtuh. Pengalamannya di Malaysia membolehkannya membaca aliran pasaran mudah alih dengan tepat. Jadi, dia sengaja membiarkan Brianna mengambil projek itu. Matlamat sebenar Amir adalah berbeza. Dia mahu mengalami kegagalan di Amerika dan dalam proses itu membina kemahiran sebenar. Namun, kejayaan datang lebih cepat daripada yang dijangka dan kini semua kad telah bertukar tangan. Tetapi, Amir masih belum tahu. Dia belum tahu bahawa di sebalik semua ini, ada satu lagi rahsia besar yang tersembunyi. Hujung minggu itu, pada hari Sabtu, Brianna Johnson terperuk dalam keputusasaan di apartmen penthouse miliknya. Beberapa hari lalu dia adalah bintang yang sedang meningkat naik di syarikat, tetapi kini dia telah kehilangan segalanya. Panggilan telefon daripada bapa saudaranya, CEO, kedengaran begitu dingin. Dia tidak lagi mampu mengangkat muka dalam majlis keluarga. Beg tangan berjenama dan kereta baharu kini kelihatan tidak bermakna. Pagi Isnin, apabila Brianna tiba di pejabat, pandangan rakan-rakan sekerjanya bercampur antara simpati dan rasa ingin tahu. Pejabat ketua pasukannya telah diserahkan kepada Amir dan tempat duduknya telah ditukar ke sebuah meja biasa di sudut. Pekerja-pekerja junior yang dahulunya memandangnya dengan kagum kini mengerumuni Amir dan Brianna merasa seolah-olah dia halimunan. Berita yang lebih mengejutkan menyusul. Khabar angin mula bertiup bahawa aplikasi Social Spot telah menerima tawaran awal pemerolehan daripada Google. Nilainya mencecah $80 juta, hampir 350 juta ringgit. Amir, yang pernah dihina sebagai jurutera biasa dari Malaysia, kini menjadi bualan hangat di Silicon Valley dalam sekelip mata. Barulah Brianna sedar betapa bodohnya dia. Dia memandang rendah Amir sebagai seorang jurutera Asia biasa, tetapi sebenarnya Amir adalah bekas ahli utama projek gergasi di negaranya. Lebih daripada itu, dia mula faham mengapa Amir sengaja menyerahkan projek BlackBerry kepadanya. Amir sudah tahu dari awal bahawa pasaran itu akan runtuh. Pada petang Selasa, Brianna memberanikan diri untuk berjumpa Amir. Apabila berdiri di hadapan Amir yang sedang bekerja di pejabat ketua pasukan yang baru dihias, Brianna kelu lidah. Situasi di mana dia terpaksa meminta pertolongan daripada orang yang pernah dihina dan dicaci maki terasa amat memalukan. Tetapi dia tiada pilihan lain. Kisah yang diceritakan oleh Brianna dengan suara yang terketar-ketar lebih rumit daripada yang dijangka. Dia sebenarnya lulusan cemerlang dari sekolah pengurusan Stanford dan mempunyai kebolehan tersendiri.
Namun, harapan dan tekanan keluarga serta sikap tidak sabar untuk mencapai kejayaan dengan cepat telah membawanya ke jalan yang salah. Terutamanya, tekanan tanpa suara daripada bapa saudaranya, CEO, adalah di luar imajinasinya. Reaksi Amir berbeza daripada yang dijangkakan Brianna. Bukannya kemarahan atau sindiran, dia mendengar cerita Brianna dengan tenang. Dan yang mengejutkan, dia menawarkan peluang baharu kepada Brianna. Peluang untuk bekerjasama dalam bahagian pemasaran dan pembangunan perniagaan social sport dengan satu syarat, dia mesti membuang kesombongan masa lalunya dan benar-benar bersikap sedia untuk belajar. Brianna tidak percaya, walaupun telah dihina dan direndahkan, Amir masih sudi memberinya peluang. Ketika itulah kata-kata Amir mengubah hatinya sepenuhnya. Orang kata, kegagalan adalah permulaan kejayaan. Ada pepatah macam tu di Malaysia. Melihat senyuman mesra Amir, Brianna buat pertama kalinya merasa benar-benar menyesal. Pada hari Khamis minggu itu, satu peristiwa yang tidak dijangka berlaku. Bapa saudara Brianna, CEO, secara terbuka mengakui dan memohon maaf dalam satu majlis keluarga mengenai pengambilan kerja istimewa anak saudaranya. Isu ini turut menjadi bualan di dalam syarikat, meletakkan Brianna dalam keadaan yang lebih sukar, tetapi kali ini dia memutuskan untuk tidak lari. Brianna menerima syarat yang ditawarkan Amir dan mula bekerja dengan sikap yang sama sekali baharu. Dia membuang kesombongannya dan mula berusaha untuk membina kemahiran sebenar. Amir mengajar Brianna tentang perubahan dalam dunia mudah alih dan kepentingan pengalaman secara berperingkat. Buat pertama kalinya, Brianna merasa seperti telah bertemu dengan mentor sejati. Satu perubahan luar biasa berlaku. Apabila Brianna membuang kesombongannya dan mula belajar dengan rendah diri, bakatnya yang terpendam mula terselah. Terutamanya dalam analisis pasaran dan pemahaman keperluan pengguna, dia menunjukkan kebolehan yang cemerlang. Amir juga terkejut dengan perubahan Brianna. Dia sememangnya mempunyai potensi. Sebulan kemudian, Brianna mencapai kejayaan pertamanya untuk social sport. Kempen pemasaran viral yang dirancangnya berjaya besar, meningkatkan jumlah muat turun aplikasi kepada 100,000. Ketika inilah Brianna merasakan kepuasan pencapaian yang sebenar buat pertama kali. Ia adalah hasil usahanya sendiri, bukan kerana kabel atau layanan istimewa. Namun, Amir masih mempunyai rancangan yang lebih besar yang belum didedahkan dan Sarah Wilson juga semakin hampir dengan saat di mana dia perlu mengakui kebenaran yang disembunyikannya selama ini. Segalanya kelihatan berjalan lancar, tetapi plot twist yang sebenar baru sahaja akan bermula. 2 bulan kemudian, pada bulan Oktober, seluruh Silicon Valley memberi tumpuan kepada kisah kejayaan social sport. Jumlah muat turun aplikasi melepasi 1.5 juta dan pengguna aktif harian mencecah 500,000. Bukan sahaja Google, malah Facebook dan Microsoft turut menghantar tawaran pemerolehan dengan tawaran tertinggi mencecah $120 juta. Amir menjadi legenda kejayaan di Silicon Valley dalam sekelip mata. Suasana syarikat juga berubah sepenuhnya. Rakan-rakan sekerja yang pernah memandang rendah Amir kini beratur untuk meminta nasihatnya dan tokoh-tokoh terkenal dalam industri meminta untuk bertemu dengannya. Malah, sekolah pengurusan Stanford turut menghantar jemputan kepada Amir untuk menjadi penceramah jemputan. Segalanya terasa seperti mimpi. Perubahan Brianna juga menakjubkan. Dia kini menjadi orang yang sama sekali berbeza. Kesombongan masa lalunya hilang entah ke mana, digantikan dengan kepakaran pemasaran yang disulami kemahiran sebenar dan kerendahan hati. Terutamanya, kempen pemasaran yang disasarkannya kepada pelajar universiti menjadi bualan dalam industri. Amir benar-benar kagum dengan perubahan Brianna. Namun, riak wajah Amir sendiri semakin hari semakin rumit. Daripada kegembiraan kejayaan, dia kelihatan lebih tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sarah adalah orang pertama yang perasan perubahan Amir itu. Selama beberapa hari, Amir akan tinggal sendirian di pejabat selepas waktu kerja, sibuk menyelidik sesuatu. Kemudian, pada suatu petang Jumaat, Amir memanggil satu mesyuarat tergempar untuk semua kaki tangan. Semua orang berkumpul di bilik mesyuarat mengharapkan berita tentang kemaskini baharu social sport atau pelaburan tambahan. Tetapi apa yang diucapkan oleh Amir sama sekali di luar jangkaan. Saya merancang untuk pulang ke Malaysia pada musim bunga tahun hadapan.
Bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Rakan-rakan sekerja memandangnya dengan riak tidak percaya. Di puncak kejayaannya, dia tiba-tiba mengumumkan akan pulang ke Malaysia. CEO bertanya dengan cemas, "Apa maksud awak? Semuanya sempurna sekarang, kenapa tiba-tiba?" Tetapi keputusan Amir adalah muktamad. Dari awal lagi, matlamat saya bukanlah untuk tinggal di Amerika selama-lamanya. Kisah sebenar yang mula diceritakan oleh Amir mengejutkan semua orang. Tujuan sebenarnya datang ke Amerika bukanlah untuk berjaya, tetapi untuk menimba pengalaman. "Saya mahu pulang ke Malaysia dan membina sebuah syarikat mudah alih global yang sebenar. Saya sedang merangka sebuah platform yang dihubungkan dengan perkhidmatan pemesajan tempatan seperti WhatsApp dan aplikasi e-dompet." Kata-kata Amir itu paling mengejutkan Sarah. Apa yang lebih menakjubkan ialah Amir sudah pun mempunyai rancangan yang terperinci. Dengan dana daripada penjualan social spot, dia akan menubuhkan sebuah pusat penyelidikan dan pembangunan di Kuala Lumpur dan mengangkat ekosistem mudah alih Malaysia ke tahap global. "Saya mahu teknologi dan pengalaman yang saya pelajari di Amerika ini berkembang mekar di Malaysia," kata Amir dengan mata yang penuh keyakinan. Brianna benar-benar tergamam. Dia baru sahaja mula belajar tentang bimbingan sejati daripada Amir, tetapi kini mentornya itu akan pergi. "Kalau macam tu, apa yang patut saya buat?" soal Brianna dengan nada putus asa. Amir tersenyum. "Brianna, awak sekarang sudah cukup hebat untuk berdiri sendiri. Lihatlah betapa banyaknya kemajuan awak dalam 2 bulan ini." Tetapi kejutan sebenar datang dari reaksi Sarah. Selepas mesyuarat, dia memanggil Amir secara peribadi dan berkata sesuatu yang mengubah segalanya. "Amir, boleh tak saya ikut awak balik ke Malaysia?" Amir terkejut. Dia tidak faham mengapa Sarah tiba-tiba membuat permintaan seperti itu. Kisah yang didedahkan oleh Sarah lebih menakjubkan. Dia sebenarnya fasih berbahasa Melayu dan pernah menjadi pelajar pertukaran di Kuala Lumpur selama setahun semasa di universiti. Lebih daripada itu, dia mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang budaya IT dan tren mudah alih di Malaysia. "Dari awal lagi, saya bersetuju dengan visi awak. Saya mahu mencipta inovasi sebenar di Malaysia." Ketika itulah, Amir sedar. Dia sedar mengapa Sarah begitu gigih membantunya dan mengapa Sarah tahu tentang masa lalunya dengan begitu tepat. Sarah bukan sekadar rakan sekerja, tetapi rakan seperjuangan yang mempunyai impian yang sama. Sesuatu perasaan yang hangat mula berputik di hati Amir. Dalam majlis makan malam perpisahan syarikat, Brianna mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Amir. "Terima kasih kepada awak, saya kini faham apa itu kemahiran sebenar dan betapa berharganya pengalaman kegagalan." Air mata bergenang di mata Brianna. Amir meletakkan tangannya di bahu Brianna dan berkata dengan mesra, "Brianna, awak sekarang adalah pemimpin sejati. Kejayaan yang lebih besar menanti awak di masa hadapan." Namun di sebalik keputusan Amir untuk pulang ke Malaysia, ada satu lagi sebab yang belum diketahui sesiapa. Dan hubungan antara dia dan Sarah juga menanti satu perkembangan yang tidak dijangka. 3 tahun berlalu. Pada musim luruh 2011, di sebuah bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur, satu pemandangan luar biasa sedang berlaku. Syarikat yang berpapan tanda Neo Mobile itu telah berkembang menjadi syarikat platform mudah alih terkemuka di Malaysia. Syarikat yang diasaskan oleh Amir dengan dana penjualan social spot itu telah mengejutkan industri dengan melancarkan platform e-dagang sosial yang inovatif melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi tempatan. Apa yang lebih menakjubkan ialah ketua reka bentuk global syarikat itu adalah Sarah Wilson. Selepas 3 tahun di Malaysia, dia fasih berbahasa Melayu dan berjaya menggabungkan budaya mudah alih Malaysia dengan falsafah reka bentuk barat, menghasilkan karya-karya yang unik. Para pekerja memanggilnya Kak Sarah dan dia juga telah menjadikan budaya Malaysia sebagai sebahagian daripada dirinya. Tetapi satu berita yang tidak dijangka datang dari Amerika. Brianna Johnson telah mengasaskan syarikat pemulanya sendiri dan mencapai kejayaan besar. Syarikat teknologi pendidikan yang dibinanya menjadi salah satu syarikat baharu yang paling mendapat perhatian di Silicon Valley, terutamanya program kepimpinan yang berasaskan pengalaman kegagalan menjadi bualan hangat. Brianna kini telah menjadi seorang usahawan yang berjaya dengan kebolehannya sendiri. Apa yang lebih mengharukan ialah surat yang dikirim oleh Brianna. "Abang Amir, saya sentiasa ingat kata-kata yang abang ajar. Kegagalan adalah permulaan kejayaan. Tanpa peluang yang abang berikan kepada saya dulu, saya tidak akan menjadi diri saya hari ini.
Senyuman terukir di wajah Amir ketika membaca surat itu. Dia dapat merasakan bahawa Brianna kini telah mencapai kematangan sejati. Kejayaan Amir di Malaysia bukan sekadar dari segi perniagaan. Dia mengendalikan program bimbingan untuk jurutera-jurutera muda Malaysia, menghulurkan bantuan agar tiada siapa lagi yang perlu melalui diskriminasi dan penghinaan yang pernah dialaminya. Terutamanya dia aktif menyokong jurutera-jurutera yang pulang dari luar negara atau jurutera warga asing. Pada suatu hari musim sejuk, seorang pelatih baharu menyertai syarikat Amir. Seorang jurutera Amerika berketurunan Malaysia berusia 23 tahun, dia dipandang rendah oleh rakan sekerja sejak hari pertama. Cakap Melayu pun tak pandai, buat apa datang kerja di syarikat Malaysia? Kata-kata sinis dilemparkan kepadanya. Melihat adegan itu, Amir teringat akan dirinya 3 tahun lalu. Amir menghampiri jurutera muda itu dan menyapanya dengan mesra. Susah kan? Saya pun pernah alami pengalaman serupa di Amerika dulu. Kemudian, dia menceritakan pengalamannya di Silicon Valley untuk memberinya semangat. Diskriminasi tidak mentakrifkan siapa awak. Yang penting ialah bagaimana awak menggunakan pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk berkembang. Cahaya harapan kembali bersinar di mata jurutera muda itu. Pada musim bunga tahun itu, sesuatu yang benar-benar istimewa berlaku. Amir dan Sarah mengumumkan perkahwinan mereka. Majlis perkahwinan diadakan serentak di Kuala Lumpur dan San Francisco dan Brianna turut menghantar ucapan dari Amerika. Kalian berdua adalah pasangan terbaik yang telah menyatukan dua budaya dan impian yang berbeza. Teruskan memberi harapan kepada lebih ramai orang. Ucapan Brianna disambut dengan tepukan gemuruh oleh semua tetamu. Ucapan yang diberikan oleh Amir semasa majlis resepsi benar-benar mengharukan. Beberapa tahun lalu, saya berada dalam keputusasaan kerana diskriminasi dan penghinaan di Amerika. Tetapi kerana pengalaman itulah saya dapat menjadi diri saya hari ini, kata Amir dengan penuh keikhlasan. Saya percaya makna sebenar kejayaan adalah apabila kita dapat membantu mengangkat orang lain. Saya ingin terus berkongsi impian dengan lebih ramai orang di masa hadapan. Sarah juga mengucapkan terima kasih dalam bahasa Melayu. Sejak datang ke Malaysia, saya telah belajar banyak perkara, terutamanya betapa indahnya budaya saling membantu dan semangat kejiranan di sini. Bersama Amir, saya ingin menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan dunia. Kefasihan Sarah berbahasa Melayu mengejutkan semua orang yang kemudiannya memberikan tepukan gemuruh. 5 tahun kemudian, pada tahun 2016, Neo Mobile milik Amir telah berkembang menjadi syarikat platform mudah alih terbesar di Asia. Tetapi yang lebih penting ialah pusat bimbingan jurutera global yang diasaskannya. Di sini, jurutera-jurutera muda dari seluruh dunia belajar dan berkembang bersama, merentasi sempadan dan bahasa. Terutamanya, program sokongan khas disediakan untuk jurutera yang mempunyai pengalaman didiskriminasi. Suatu hari, seorang wartawan yang melawat pusat itu bertanya kepada Amir, apakah rahsia kejayaan anda? Jawapan Amir jelas, tidak takut akan kegagalan. Dan apabila berjaya, tidak cuba memilikinya seorang diri. Kejayaan sejati hanya lengkap apabila dikongsi bersama orang lain. Dan sehingga kini, di suatu tempat, pasti ada jurutera muda yang sedang didiskriminasi dan dipandang rendah. Tetapi setelah mendengar kisah Amir, mereka akan tahu bahawa penghinaan hari ini boleh menjadi pertumbuhan hari esok. Dan kejayaan sejati bukanlah dicapai seorang diri, tetapi dibina bersama-sama. Sama seperti kata-kata hinaan, sama ada awak kemas barang sekarang atau jadi orang gaji saya, yang akhirnya menjadi titik permulaan pertumbuhan bagi semua orang. Terima kasih kerana menonton video yang panjang ini hari ini. Sila langgan dan beritahu kami di ruangan komen jika ada sebarang kekurangan. Komen anda akan membantu kami menaik taraf kisah seterusnya. Terima kasih.